Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini admin berkesempatan untuk buat rondaan sekejap di bahagian belakang kawasan parking Pantai Bumi Hijau Sabak Bernam. So apa yang saya dapat lihat hari ini, sikap segelintir manusia yang suka membuang sampah. Yang ni pampers Yang ni pun pampers. Kenapa suka buang pampers merata-rata tempat, sedangkan kita dah sediakan tong sampah. Tong sampah dekat je situ. Tu tong sampah. Kita dah bagi tong sampah. Tapi ada juga segelintir manusia yang pentingkan diri sendiri. Orang kata pemalas. Situ dah ada tong sampah. Tengok, merata-rata buang sampah dekat sini. Kita dah bagi api, plug point percuma, kita dah bagi air percuma boleh pakai. Tapi inilah segelintir sikap manusia yang orang kata pentingkan diri sendiri, suka buang sampah merata-rata, mencacatkan pemandangan. Mencacatkan pemandangan pusat peranginan Pantai Bumi Hijau. Kat belakang tu pun ada sampah. Saya tak pasti siapa yang buang sampah kat sini. Jadi kita minta jasa baik kepada semua pengunjung supaya tidak membuang sampah sesuka hati. Yang ni kita dapat detect ada 2 pampers. Ni pampers ni yang paling orang kata tak manis lah bila kita tengok. Sebab ni najis. Orang yang ada sikap tanggungjawab, dia tak akan buang najis anak dia sesuka-suka hati dekat tempat awam macam ni. Ni tempat awam tau. Tempat awam. Ada 2 pampers lagi kat sini. Jadi saya harap kepada ibu bapa, tolong prihatin bab kebersihan. Buang sampah, buang pampers ke dalam tong sampah yang disediakan. Dekat je ni tong sampah. Tu tong sampah. Dekat sangat tong sampah dengan tempat orang buang pampers tadi. Tu tong sampah. Dekat dalam pantai ni kita sediakan dekat 20 biji tong sampah. Tapi tak tahulah kenapa mentaliti manusia sekarang ni, segelintir yang datang ke pantai ni tidak menjaga kebersihan. Diharap datang pantai ni sama-samalah jaga kebersihan. Jangan mengharapkan 100% kepada staf pantai ni untuk membersihkan pantai. Pantai ni kita bagi masuk percuma tau. Akan datang kalau kita kenakan bayaran masuk sini, bayar RM5, RM10, nanti korang tak nak masuk pula. Kita dah bagi masuk percuma, tolonglah jaga kebersihan. Terima kasih semua. Assalamualaikum.